Cuba tengok hari ni hari apa. Hari raya. Salah, hari Isnin. Eng. Bruh, sama je. Okey, ini adalah plan untuk kita beraya rumah orang. Rumah pertama yang kita pergi ialah rumah Amar. Rumah yang kedua kita akan pergi ialah rumah Koyum. Rumah yang ketiga kita akan pergi ialah rumah Saif. Rumah yang keempat kita akan pergi ialah rumah Syazwi. Rumah yang kelima kita akan pergi ialah rumah Awal. Semua dah ready? Dah! Okey, jom kita. Assalamualaikum. Siapa tu? Waalaikumsalam. Budak baru. Lah, budak baru. Kita orang panggil dia budak baru sebab dia dari kelas lain. Tolong. Makan ni. Makan ni. Nah, duit raya. Terima kasih. Weh, kita belum salam lagi lah. Tak apa lah. Jom beraya rumah orang. Nah. 20 sen je. Bersyukurlah sikit. Kerekutnya. Tak baik cakap macam tu. Peringatannya kawan-kawan, kita mestilah kena bersyukur walaupun dapat 20 sen. Ingat!